Yo guys, hari ni aku nak update dekat korang lepas setahun pakai kereta Proton Emas Event. EV yang pertama Malaysia keluarkan, dan kalau ikutkan ni antara kereta yang proper lah, murah lah untuk korang actually own. Aku tak cakap dia murah, aku cakap dia macam affordable untuk korang beli. Gaji RM2,500 boleh pakai, gaji RM3,000 boleh pakai. So dia sangat-sangat affordable untuk korang bayar secara bulanan. Alright, sekarang aku nak cerita tentang, yelah, lepas tahun kan, apa yang aku hadap, isu yang aku boleh ketengahkan, dan juga apa yang aku suka dengan kereta Proton Emas 7. Even kita nak cakap pasal wear and tear yang ada. So dekat sini kita luahkan segala benda lah kan. Right. Pertama sekali yang korang kena tahu, mileage dekat sini dah sampai 17,000 kilometer tau. So aku dah pergi dekat Penang, aku dah pergi dekat Johor, aku dah pergi juga dekat Pantai Timur, Kuala Terengganu. So dia memang betul-betul buat perjalanan yang jauh. And aku bawa family, barang-barang semua pack dekat dalam. Dan kebanyakan masa dia still lagi dapat range yang dikatakan dalam 300 lebih kilometer macam tu. So bila dah pakai EV sampai mileage macam tu sekali kan, mesti ada wear and tear yang korang nak tahu, betul tak? Yes, dalam video ni aku cerita juga satu-satu. Sambil itu, aku nak kena bagi tahu juga, kereta ni dah sampai masanya untuk kena bayar insurans. Yes, betul. Insurans normal lah. Tapi yang tak normal sebenarnya untuk own kereta EV, bayar road tax. So 2026 adalah tahun pertama aku kena bayar road tax untuk sebuah kereta EV. So berapa Fazli nak kena bayar? Mahal ke? Untuk 160 kW power motor yang ada dekat Proton Emas 7, korang kena bayar RM180 Malaysia untuk dia orang punya Proton Emas 7 ni. Dan yang tu mungkin korang cakap, oh murah lah Fazli kan, so beli on lah kan. Korang kena tanya juga pasal dia punya insurance. So insurance dekat sini expensive guys. Aku pun sebenarnya berkelip juga mata. Tertelan ailio juga bila dengar bila insurance cakap, Fazli, kau nak renew road tax insurance RM3,200 Malaysia. Macam mana guys? Kau dengar tu masih boleh terima ke? Bagi aku tak lah, sebab coverage kereta ni RM101,000 Malaysia, dan tu adalah agreed value untuk insure kereta ni. So insurance ni dah ambil contohnya macam aku punya NCD, lepas tu aku add lagi perils, special perils macam tu. Dan tu je lah yang aku cakap kan, RM3,200 Malaysia. Quite expensive jugalah. Dan lepas tu kita nak tengok lah condition kereta ni once dah pakai kan. Tak ada apa sangat, stone chip pun tak ada, sebab kereta ni boleh pergi 185 km/jam je, macam yang korang boleh tengok. Cuba datang dekat sikit, aku tunjukkan dekat korang. Since kereta ni wrap, tapi aku tak PPF tau, dan dia still ada debu-debu sikit. However, tengoklah, tak ada apa-apa sangat stone chip yang korang boleh nampak. So untuk kereta yang tinggi ni usually tak bawa masalah sangat kot. Aku tak tahu kenapa kereta yang lain aku own banyak stone chip, yang ni je tak banyak stone chip. Sebab tak banyak ni kot. Really nigga? Aku tak tahu. Okay, so antara benda yang aku nak update juga adalah dia punya interior. So korang kena tahu yang interior ni dia sangat memainkan peranan tau. Ada orang ada kereta lah, dia usually dia punya leather tu tak tahan kan. So dekat sini aku akan updatekan dekat korang leather condition yang ada dekat dalam ni. Tengok, dia punya leather ni still lagi nampak kemas, nampak cantik tau. Feeling dia pun selembut, especially dekat bawah ni kan. Lepas tu dekat dia punya pemegang property peha ni usually akan pecah-pecah kan once dah pakai lama. Tapi dekat sini korang boleh nampak still lagi tahan. Even dia punya condition untuk leather bawah ni pun, tempat kau duduk pun still lagi nampak elok dan juga kemas. Aku pun tak cuci lagi ni. Ni kira okey sangat-sangat untuk korang actually pakai. Armrest pun nampak kemas, still lagi cantik. Dan aku betul-betul pakai tau kereta ni. So dekat situ aku sukalah finishing yang Proton dah buat, interior wise dia dan segalanya. Even dia punya leather dekat steering ni pun still lagi tak nampak berkilat lah. Sebab korang tahu kalau berkilat tu memang betul-betul tak cuci lah, dah lama lah kan, kalau korang biasa pakai kereta yang ada leather seats dekat dalam. Sekarang korang mesti nak tahu kan, tayar macam mana Fazli? Kereta EV ni cepat haus ke tayar kan? So aku akan tunjukkan dekat korang. Aku akan masuk ke gear, lepas tu pusingkan tayar aku, kita tengok macam mana. Alright, so follow aku. So ni dia tayar yang aku dah pakai. Jom tengok sini, tengok dia punya brand dulu. So tayar aku pakai ni adalah tayar Goodyear daripada kilang tau. Dan yelah, aku tak tukar. But kita tengok keadaan bunga dia macam yang korang nampak dekat sini. Dia punya ukuran ataupun
untuk korang tengok lah kan tayar tu actually masih lagi elok ataupun masih lagi tebal ataupun tak. Usually tengok dekat tengah ni. Aku tak ada pengukur dia, tapi ikut condition yang aku tengok ni, dia masih lagi elok, masih lagi tebal. So dekat situ 17,000 kilometer, masih lagi banyak track yang korang boleh pakai. Ada kawan aku tak silap aku dalam 40,000, tak silap aku 20,000 pun dah haus dah. Since kereta ni berat dia 1,800 kg dan dia bukan antara EV yang terberat. Dia almost macam kereta Honda CR-V macam tu. So it's quite tahan lah daripada kebanyakan orang yang cakap kereta ni akan makan banyak tayar kan. Satu benda lagi yang aku tak bagi tahu sebenarnya, aku tak rotate tau tayar ni. Aku servis hari tu tak rotate. Kereta ni masih lagi pakai, masih lagi berada dekat rim yang asal tau. So dekat situ korang tahu macam mana. Belakang masih lagi banyak kot yang tu. Aku boleh nampak dari sini. Now kita cakap pasal charging cost kan. Sebab ini masih mahal ni kan. Jimat ke pasti berbanding dengan petrol. So kita akan ceritakan. Alright. Untuk orang yang own kereta EV dan juga memang ada tempat untuk AC charge ataupun nak charge kat rumah. Aku punya rumah actually ada charger dan juga dia pakai AC punya charger. Kos untuk charge bateri 1 kWh RM1 Malaysia. Dan app ataupun charger yang aku pakai adalah Quick Charge EV. So dekat situ korang tahu, korang boleh tengok lah kan mana-mana kondominium yang ada letak charger dekat rumah kondo lah kan. So kalau korang nak own kereta EV, usually aku pergi dekat tempat yang ada charger disediakan lah. So untuk orang yang pakai charger dekat kondominium, AC charge, harga kos RM1 1 kWh, berapa aku belanja dalam masa setahun. Dekat sini harga kos yang aku bayar, dah pun bayar sebenarnya. Total kos dia adalah RM1,237 Malaysia setahun. Tapi aku kena highlightkan juga sebab aku start duduk dekat kondo tu dalam bulan 6 macam tu. So dekat sini dah kira dekat probably setengah tahun lah. So kalau setahun probably dalam 2,000 juga kalau ikutkan. So ni memang aku balik rumah, plug charge, naik atas, tidur. Dan keesokan harinya siap. Usually aku charge dalam 90%, 100% pun ada juga. So dekat situ korang tahu. Tapi berapa kos aku bayar untuk bayar sebulan since aku charge ni dekat tempat CPO kan. Dia bukan charger yang korang bayar direct ke TNB. Ni basically ada provider. So kos bulanan AC charge yang ada CPO basically RM167 Malaysia. Okey lah kalau korang tanya aku sebab petrol dalam RM300 juga sebelum ni aku nak pakai. And untuk daily sebulan macam tu RM160 lebih, RM170. Boleh kata okey sangat-sangat sebenarnya untuk korang pakai, untuk korang charge dekat rumah. Ni AC je tau. Bukan DC yang charge sampai 180 kW ke apa ke. Tak ada. Yang ni totally AC charge yang paling murah yang korang actually boleh charge. So itulah dia guys, kos yang korang patut tahulah bila korang nak own kereta Proton E-Mark 7 dalam masa setahun. Aku recommend ke tak kereta ni untuk korang pakai? Aku akan cakap yelah. Tapi ada juga benda kelemahan yang patut aku highlightkan dekat sini. Contohnya macam dekat sini dia punya mileage je just 400 km je range yang korang akan dapat. Hopefully Proton akan bagi yang lagi tinggi. But once PHEV dah keluar, aku rasa macam sebenarnya tak tahulah sama ada nak trade in ataupun tak model ni untuk ambil yang PHEV. Sebab yang tu nampak lagi best dan juga senang lah kan. Tak perlu nak charge lama dekat R&R. So tu je lah guys. Kalau korang tanya pengalaman aku lah kan pakai kereta ni, it's quite fun lah. And aku dah travel banyak tempat, especially pergi dekat Penang hari tu banyak isu kan. Bila charger tak on, especially bila aku dah skip 3 charger, kena pergi sebelah sana, take time juga nak sampai. So banyak isu tapi something yang kita actually belajar lah. So dekat situ korang boleh tengok juga dalam video yang sebelum ni kalau korang nak tahu. Alright. So itu sahajalah guys. Kos pun aku dah bagi tahu. Nak own kereta ni apa yang korang kena aware dan juga apa yang aku suka dengan kereta ni especially dah bagi tahu dekat dalam video sebelum ni. So korang kena tengok je guys. Alright. So sekarang aku nak korang sedilah komen apa pendapat korang dengan kereta ni, suka ataupun tak, ataupun mungkin korang lagi nak guna ataupun berminat dengan PHEV tu. Sebab aku pun sebenarnya suka juga sebenarnya dengan kereta tu. Alright. So komen dekat bawah guys. Okay, seperti biasa kita berjumpa lagi dalam video akan datang.